Sebab cikgu pendidikan kelas ni tak glamour dari cikgu. Sedangkan abah orang minta kata abah pertama sekali nak tolong orang ni, orang kurang payah. Contohnya kalau orang Jabri ngajar buta, boleh dia baca Quran. Sedangkan nak ngajar orang celik pun tak boleh ngajar kan. Saya cikgu pendidikan khas. Ya. Jadi saya tahu yang Nuli ni dia ambil kos pendidikan khas. Jadi saya learning bersama dengan murid-murid pendidikan khas, maknanya kerap kali kita memartabatkan pendidikan khas lah. Jadi apabila saya dengar arwah ni merupakan penuntut yang akan mengajar anak-anak istimewa, anak syurga, jadi saya rasa terpanggil. Saya orang Kelantan. Jadi bila saya dengar arwah ni merupakan belajar subjek pendidikan khas, mana kata kita kehilangan seorang bakal guru yang akan bersama dengan anak-anak istimewa lah. Dan bila saya tahu apa penggerak hati dia sebelum ni untuk dia belajar pendidikan khas. Saya pada peringkat awal kan, masa dia lepas SPM dia minta IPJ tak lulus, tak dapat. Masa interview tu live, masa tu COVID. Lepas tu saya kata dia, saya panggil adik lah, bosu kan. Dia Dek, kata dia kalau nak pergi juga nak jadi cikgu, naik ke tanah. Dia pun pilih sekolah agama Makrif. Sebab sekolah agama, dia tak nak sekolah tak ada agama. Dan kita tak nampak talent dia, tapi nampak dia condong kata. Lepas tu saya kata, Dek, nak ambil cikgu ke apa Dek? Pendidikan kelas. Mengajar ke apa Dek? Abah, orang tua payah. Tak tahu apa nak ngajar tu, apa tak ada ambil cikgu BI. Tak, cikgu Mek, ustazah. Bila orang tanya siapa anak Haji Mek tu, pakar Abah BI. Contohnya. Jadi seolah saya nampak saya dunia. Tapi dia kata macam mana saya, Abah, orang pilih depan orang sini cakap mereka orang tu mewakili kita katakan kami kan. Kami tak cakap sini orang. Abah orang minta kata abah pertama sekali nak tolong orang ni, orang kurang payah. Nampak dia. Saya tak nampak, malu pakcik ke dia sebab kita nampak nak jadi cikgu pakar, cikgu BI nak suruh kenal. Sebab cikgu pendidikan kelas ni tak glamour dari cikgu. Sedangkan bakti dia kepada contohnya kalau orang Jabri ngajar buta, boleh dia baca Quran. Sedangkan nak ngajar orang celik pun tak boleh ngajar kan. Apa dah hikmat dia. Lepas tu orang susuh mengajar orang tuli, orang pekak, bisu, pun celik. Allah lagi susah. Kalau saya ngajar, saya rasa tak ada 5 minit dengar. Dia degil, 5 tak dengar. Pada begitu. Tapi itulah. Jadi law ni baru saya nampak perubahan hati. Dia cakap pada dia pun banyak cakap apa? Cakap ku akhirat. Ya. Jadi law ni baru kita nampak perubahan hati. Jadi target dia tu betul lah. Jadi kita redon. Patutlah Allah pilih dia tu. Bersama dengan Al-Quran. Depan dalam kubur saya tak nak cerita, kita tak nampak. Tapi janji-janji Allah, barang siapa jaga Al-Quran, barang siapa baca Al-Quran, aku melihatkan dia. Jadi kerana disebut Al-Quran, inilah martabat Al-Quran. Jadi insya-Allah cikgu saya pun kata mungkin membawa suara cikgu-cikgu pendidikan khas. Kita sangat terasa lah kehilangan adik kita ni, dan insya-Allah saya akan sampaikan kepada guru-guru pendidikan khas yang lain, kata cerita iktibar ini kepada cikgu-cikgu pendidikan khas yang lain. Kepada cikgu pun saya cikgu halalkanlah segala ilmu cikgu selama Noli bersama dengan cikgu tu. Kalau ada salah tunjuk ajar cikgu ini, halalkanlah semoga dia senang. Ya, terima kasih berikutnya. Dambaan mujahid, aku relakan